Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Apa khabar semua yang sedang mengikuti siaran langsung kita untuk Influencer at Japan Mahkoma bagi siri ke-8 kali ini. Baik, untuk pengetahuan semua yang sedang menonton, kita kini bersiaran secara langsung menerusi laman Facebook Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perak di perkarangan Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perak RTM Perak kerana memberi kelulusan untuk kami bersiaran di Kampung Bahagia. Kita bawa keluar pula kali ini Influencer Japan kita. Baik, untuk kali ini kita bawakan satu slot temu bual mengenai mempromosikanlah tentang satu program Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 yang akan berlangsung di Bulatan Sultan Azlan Shah 4 hari kabarnya. Baik, kita bawakan dua panel yang saya sebenarnya berbesar hati dapat berbual mereka. Bukan senang nak dapat mereka. Okey, yang sebelah kiri saya, daripada tadi kita celoteh, happy go lucky orang dia. Encik Khairul Anwar bin Samsudin, Pegawai Kebudayaan Kanan, Bahagian Pengurusan Acara Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK. Selamat datang Tuan. Terima kasih Sarah, terima kasih Jabatan Penerangan kerana sudi menjemput kami lah daripada MOTAK dan juga daripada SUK untuk temu bual untuk hari ini. Ya. Okay. Ceria Sarah hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, dan di hujung sana, ini memang bukan asing lah. Kalau kata daripada pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Perak, memang antara orang kuat yang selalu kita kalau dalam acara ataupun apa-apa event, memang dialah kita akan tumpukan, iaitu Puan Nurul Jazwa binti Abdul Hamid, Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Selamat datang Puan. Terima kasih Sarah. Terima kasih Puan. Jumpa lagi Sarah. Dan kita tengok sedondon. Putih hitam ini. Gitu. Baik, kita nak bawakan topik kita Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 ni. Kita mestilah nak tahu sikit pengenalan tentang program kali ini. Dikabarkan sangat menarik dan macam-macam akan kita bawakan untuk orang-orang sekitar Perak maupun yang mana nak datang ke Perak bagi 4 hari yang akan datang ini. Jadi, Cik Khairul Anwar mungkin boleh ceritakan sikit tentang program kita tentang Festival Budaya Malaysia at Perak yang akan berlangsung pada Jun kali ini. Silakan. Okey, terima kasih Sarah. Kepada penonton-penonton semua, Festival Budaya Malaysia 2026 at Perak kali ini merupakan anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak lah. Pada tahun ini diadakan di Bulatan Sultan Azlan Shah bermula 25 hari bulan Jun sehingga 28 Jun untuk rakyat Negeri Perak dan juga untuk rakyat Malaysia. Betul. Sebenarnya. Dan untuk makluman juga, penganjuran kali ini merupakan rentetan daripada Festival Budaya Malaysia yang kita telah anjurkan pada tahun lepas, iaitu di Titi Wangsa dan juga Johor Bahru, di mana kita telah berjaya menarik pengunjung seramai lebih 400,000 lebih ke 500,000 lebih pada tahun lepas, dengan jumlah ROI kita untuk jualan dan juga ekonomi penduduk sebanyak 42.5 juta. So kita mengharapkan untuk Festival Budaya di Negeri Perak ini dapat memecahkan rekod tahun lepas dengan jumlah pengunjung lebih ramai, dengan jumlah ROI yang akan lebih tinggi. Masya Allah. Sebab ini merupakan satu inisiatif MOTAK lah bagi kita sama-sama memelihara dan memelihara seni dan budaya. Bukan saja daripada Negeri Perak, tetapi daripada seluruh Malaysia. Dan juga bertepatan dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Betul. Kali ini kiranya dia peringkat kebangsaan lah ya Tuan? Betul, dia peringkat kebangsaan. Sebab di peringkat kebangsaan, kita bukan sahaja menampilkan seni dan budaya yang ada di Negeri Perak, tetapi kita tampilkan kekayaan seni budaya dan warisan daripada seluruh Malaysia. Daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah Sarawak. Akan ada di sini, termasuk juga kepelbagaian kaum. Kita ada Melayu, Cina, India, orang asli pun akan ada kat sana. So dia jadi macam satu trademark Arts and Culture One Stop Center. You nak Zapin ada dekat situ. You nak Dabus ada dekat situ. Sarah nak menari tarian Cina boleh kat situ. Kita sedia kipas. Puan Jaswan nak menari Bharatanatyam, kita sediakan sari. Boleh menari kat Padang. So kita penuhkan Padang tu dengan pelbagai seni dan budaya seluruh Malaysia. Nak cakap panjang nanti banyak lagi ni sebenarnya. Nanti Sarah tak ada soalan nak tanya pula. Tapi untuk maklumat pengunjung juga, objektif kita adalah kita nak memaparkan kepada umum bahawa keunikan kepelbagaian seni dan budaya di Malaysia. Contohlah macam
GK Negeri Kedah Aha. daripada Perlis. So mungkin ada yang tak pernah tengok persembahan GK. So kita nak peliharakan dia balik, kita bawakan kemari. Okey. Contohnya macam India, dia ada satu tarian kaki panjang kalau tak silap Kaki saya. Dia panjang. menggunakan kayu. Oh. Okay, kalau dulu kita selalu nampak zaman-zaman kita sekolah, tapi zaman sekarang ni mungkin susah kita nak nampak. Kita bawakan ke Bulatan Sultan Azlan Shah. Dan banyak lagi. Itu adalah satu matlamat dan objektif kita lah. Kita nak memelihara balik seni budaya dan warisan seluruh Malaysia di negeri Perak. Sesuai lah dengan tahun melawat Malaysia kita 2026 ya. Betul. Dan apa tu, kalau kata tadi tuan kata kalau saya nak menari kat situ boleh disediakan peralatan sesuai dengan temanya surreal experiences. Kita dapat merasai sendiri macam mana budaya kayanya Malaysia tu kan. Betul. Dan memetik juga macam tuan kata ada budaya-budaya India ataupun kaum tak kisahlah Melayu sekalipun yang mungkin dah lama tinggal, kita tak dapat kupas balik. Macam dulu adalah pernah kita anjurkan, Jabatan Penerangan pernah anjurkan satu program bersama wanita India untuk memakai sari. Tapi golongan muda dia start dah tak reti. Dia pakai instant. Betul. Jadi mungkin ni salah satu medium ya tuan untuk kita ketengahkan lebih. Betul, sebab bukan sahaja sebenarnya dari segi pakaian pun kita tampilkan juga. Bukan saja pakaian India, kita ada tampilkan juga pakaian Cina, di mana ada di ruangan budaya explore, kita ada Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak dan juga kepelbagaian negeri-negeri punya kebudayaan, di mana Cina pun sendiri akan membawa pakaian tradisional dia. So maksudnya kalau anda datang ke laman Cina, mereka boleh memakai pakaian Hanfu, bercuba pakaian Hanfu ataupun Cheongsam, dan mereka boleh bergambar. So dari situlah diorang akan rasa, oh macam ni pakaian masyarakat Cina. Dan apabila mereka pergi ke ruangan India, dia akan ada pakaian-pakaian tradisi masyarakat India. So dia boleh mencuba dan bergambar kat situ. Dalam masa yang sama dia orang akan dapat knowledge. Oh macam ni rupanya pakaian tradisi masyarakat India dan Cina. Dan juga orang asli. Jangan terkejut, kita ada laman orang asli di mana akan ada, bila anda masuk je laman orang asli tu anda akan rasa macam anda berada di kawasan orang asli. Lagi teruja saya nak pergi. Kalau tak datang rugi. Betul. Dengar dia punya itu pun kita dah rasa teruja. Betul. Kiranya dari dekat program itu nanti Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 yang memberi satu peluang silang budaya lah untuk kita memahami lebih dalam untuk sesuatu budaya ataupun kesenian di sana ya. Betul. Baik Puan Joshua, boleh kita sebagai tuan rumah lah kan, saya percaya Perak terutamanya mesti rasa berbesar hati bila dipilih. Sebab ini bukannya program yang biasa-biasa, memang dia akan membawa bukan saja pelancong dalam negara, mungkin luar negara. Mungkin Puan boleh komen sedikit tentang persiagaan daripada kerajaan negeri Perak tentang penyediaan fasiliti, hospitality, logistik, keselamatan dan sebagainya untuk program. Sebenarnya betul lah bagi pihak kerajaan negeri Perak, kita amat bersatu lah bila Motek hubungi kita dan menyebut bahawa Perak next tuan rumah selepas tahun lepas di Tujuh Bangsa dan juga di Johor Bahru. Dan sebagaimana maklum juga bulan April lepas kita ada program Madani Rakyat pun berskala besar di lokasi yang sama. So dalam tempoh 2 bulan selepas tu kita akan bersama dengan Festival Budaya Malaysia pula. Sesungguhnya memang di peringkat negeri Perak kita memang sentiasa impian kita memang nak pecah rekod. Betul. Sebab PMR yang lepas kita dah pecah rekod. Alhamdulillah. Pengunjung paling tinggi sepanjang penganjuran PMR. So tadi bila sebut 400,000 tu kita harap kita dapat lah. Sebab yang lepas bila PMR tu Cik Khairul sepanjang 3 hari kita hampir mencapai 360,000. So ini sebab 4 hari insyaAllah 400,000 sama macam Johor Tiwangsa tu insyaAllah. Itu jaminan lah. Kita haraplah orang-orang Perak nanti datang ramai-ramai bantu kita. Sebab macam yang Cik Khairul sebut tadi, banyak aktiviti. Saya dengar ada siap ada balloon hot balloon pun ada. Balloon. Maknanya bukan setakat pakaian, bukan setakat persembahan, belum ada aktiviti untuk kanak-kanak, dewasa dan sebagainya. Betul. Jadi untuk memastikan pengunjung-pengunjung yang datang ni selesa, kita sebenarnya sebagai tuan rumah kita akan membantulah. Membantu Motek. Yang pertama kita nak memastikan lalu lintas dulu. Selalunya orang kata bila nak datang program aktiviti ni kat mana nak parking? Saya rasa Motek pun dah keluarkan pemakluman lokasi-lokasi parking yang parking kenderaan yang bersekitar dengan bulatan Sultan Azlan Shah ni. InsyaAllah mencukupi. Tapi pada masa yang sama kita galakkan jugalah untuk menyusun waktu yang bersesuaian untuk datang.
parkir di tempat yang selamat, jangan hadang jalan. Kadang-kadang yang menyebabkan kesesakan ni kadang-kadang kita punya sifat tu nak parking paling dekat. Kadang-kadang bila parking dekat dia double parking dan sebagainya dan menghalang laluan dan menyebabkan kesesakan bertambah. Jadi kita harapkan warga-warga rakyat Negeri Perak untuk sama-sama bantu kita melancarkan lalu lintas dan kita juga nak pastikan keselamatan lah. Yang ni kita memang dapat kerjasama erat daripada RELA, daripada Jabatan Kesihatan, daripada PDRM. Maksudnya kalau ada masalah kesihatan atau apa sepanjang program berlangsung, kita ada fasilitasi kesihatan yang bertempat di lokasi yang boleh membantu. Just maklumkan, kita ada juga rondaan dan kesesuaian lah. Selain daripada tu, kita juga galakkanlah musim-musim macam ni. Kata orang sediakan payung sebelum hujan. Betul. Tak hujan tak apa. Kalau panas pun kita perlukan payung. Hujan pun kita perlukan payung. Bawalah payung untuk keselamatan. Dan yang paling penting sebenarnya tolong jaga anak-anak masing-masing lah. Ini kejadian-kejadian biasa waktu karnival besar-besar. Kehilangan anak kecil dan sebagainya. Sebab aktiviti banyak. Ya, betul. Program banyak. Ada macam-macam pertandingan daripada melukis, mewarna, menyanyi, menari, band. Segala-galanya ada di situ. Boleh menarik perhatian kanak-kanak dan sebagainya. Tapi yang pastinya minta parent untuk sentiasa pantau lah keselamatan, keberadaan anak-anak masing-masing lah. Dan selain daripada tu, kita juga akan membantulah vendor-vendor dari segi pergerakan keluar masuk, dari segi penyediaan makanan. Di sini juga rasanya ada festival-festival makanan yang pelbagai. So yang tak nak beraktiviti tu, tak nak menari, tak nak pakai baju, kita makan. Boleh. Semuanya ada di situ sepanjang 4 hari ni. Nak berkampung 4 hari direct di Bulatan Sudah Azlan Shah pun boleh. Jadi insyaAllah kita di peringkat SUK Kerajaan Negeri Perak kita akan membantu Motek sebab kita amat menghargai Motek bila memilih Negeri Perak, memilih Bulatan Sudah Azlan Shah sebagai next venue untuk Festival Budaya Malaysia. Kita akan membantu. Apa saja Cik Karun minta kita dapat. Apa saja. Asalkan semuanya berlangsung dengan baik, asalnya berjalan dengan lancar. Terutamanya pada malam perasmian lah. Sebab kita janjikan pada malam perasmian mungkin jumlah pengunjung akan bertambah. Mungkin nanti Cik Roy akan explain apa yang ada pada malam tu, apa istimewanya pada malam tu. So di pihak kami akan membantu lah untuk melancarkan program beraktiviti, memastikan keselamatan dan memberi yang terbaik lah kepada Motek. Ya, itu dia. Kerajaan Negeri Perak memang mengalur-alurkan ya, sebab ini kiranya win-win situation lah. Kita dapat mempromosikan nilai budaya, silang budaya dan sebagainya dan kita juga dapat mempromosikan nilai tambah Negeri Perak tu sendiri. Mungkin ada hipster, cafe-cafe hipster berdekatan, menaikkan income mereka dan sebagainya. Dan Negeri Perak juga menyediakan pelbagai hospitality lah untuk anda semua datang pada 4 hari itu. Baik, tadi Puan Jaswa ada cerita pasal malam kemuncak tu Tuan. Boleh ceritakan sikit tentang malam kemuncak tu? Itulah Puan Raswa dia dah pecah cerita terus pergi ke malam kemuncak. Okey, sebenarnya kita ada 3 malam iaitu Khamis malam Jumaat, Sabtu malam Ahad dan juga hari Ahad. So kita ada 3 program lah di pentas utama sebab hari Jumaat tu kita fokus kepada latihan penuh lah kepada majlis perasmian yang akan diadakan pada 27 hari bulan. So untuk makluman semua, kalau yang manalah tahu hari Khamis tu bekerja di siang hari, so malam boleh datang ke Bulatan sebab setiap malam akan ada aktiviti. So pada malam pertama, Khamis malam Jumaat nanti kita ada konsert kerohanian. Konsert kerohanian ni kita ada artis-artis yang telah berhijrah, iaitu seperti contoh Zul Handy Black, Iwan Dangdut sekarang dipanggil Iwan Syahman, dan ramai lagi. Saya tak boleh sebut semua, nanti tak surprise. Tu antara yang kita akan panggil. So kita akan bawakan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu zaman-zaman dulu tetapi diolah semula menjadi satu lagu yang lebih kepada kerohanian dan juga Islamik. Dan juga pada hari Sabtu malam Ahad adalah majlis perasmian pada 27 hari bulan, di mana kita akan bersama-sama kita nanti Amat Berhormat Menteri Besar Perak dan juga Timbalan Menteri Motek YB Tuan Chiu dan juga YB Loh lah, Esko sini, dan juga Esko dan juga ketua-ketua jabatan akan hadir bersama dengan semua rakyat di Perak dan juga sekitarnya di negeri-negeri lain untuk datang beramai-ramai untuk menyaksikan satu malam yang bersejarah. Sebab saya kata kenapa bersejarah, anda kena datang. Sebab pelancarannya ada satu keunikan. Kita menggabungkan elemen seni persembahan pentas dan juga LED dan AI. Kalau selalu mungkin kita biasa tengok yang biasa macam contoh potong ribbon, tapi kali ini lain. Di mana VIP sendiri akan bersama di pentas bersama-sama dalam gimmick pelancaran.
Okey. Dan ada jalan cerita di sebalik itu, dan terus continuity-nya adalah kepada satu persembahan tarian dan muzik. Macam satu teater musikal berkenaan dengan perpaduan kesejahteraan dan juga keharmonian rakyat Malaysia. Dia ada sejarah kat situ. Tapi saya tak nak cerita lebih-lebih sebab Ya, kalau ya. tak surprise, Ha-ha. kena datang tengok. Ha-ha. Sebab ada elemen Negeri Perak dan juga elemen Malaysia dekat situ. Dia kombinasi di antara reality dan juga AI. Kena tengok. Okey, saya tak nak cerita lebih-lebih Okey, yang tu. okey. Surprise elemen, kena datang. Teaser je dulu. Teaser dulu. Di mana anda semua mesti terfikir macam mana nak duduk, macam mana nak tengok. Okey, sefaham saya dan apabila saya pergi ke Belatan Sultan Azlan, mereka akan bawa tikar. Okey. Okey, so saya harap semua yang hadir ke situ bawa tikar masing-masing. Kita duduk di padang dan menonton majlis perasmian dan juga apa saja aktiviti persembahan pentas. Kita galak semua bawa. So bagi saya ini satu keunikan yang ada di Negeri Perak, sebab selalunya kalau kita buat program semua orang akan sediakan kerusi. Duduk, mesti duduk atas kerusi, duduk atas kemah. Tak. Kalau di Perak saya nampak lain. Betul. Semua akan duduk di padang. Betul. Berkelah beramai-ramai bersama dengan family. Satu tikar tu ada anak, isteri, ada suami, ada nenek, ada atuk. Kita kembalikan balik suasana. Bagi saya suasana yang bagi saya satu suasana yang tradisi. Betul. Yang susah tempat lain nak buat. Selalunya diorang akan buat hanya waktu berbuka puasa. Contohnya di Shah Alam sendiri dia ada satu padang buka puasa di Kuantan. Tapi bagi saya di Perak hari-hari. Setiap petang saya tengok orang jogging, orang berkelah kat situ. Orang jogging berkelah kat situ. So penuh. So ini yang kita suka, yang kita seronok dan boleh menjadi satu contoh kepada negeri-negeri lain. Dan juga pada hari Ahad kita ada lawak Havoc musical. Okey. Ini dibawakan oleh Havoc lah, daripada Havoc Food Festival. Dia akan bawa lawak Havoc musical di mana akan ada artis seperti Fat Boce, kita ada daripada Raja Lawak lah pun ada kat situ. So ada ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada hari Ahad malam Isnin. Sebelum kita bekerja besoknya tu, kita berhibur dulu. Sebab aktiviti aktiviti untuk pentas, dia bukan hanya spot masa, tak. Daripada 9 pagi sampai 12 tengah malam sentiasa ada. Full. Wow. Okey, untuk makluman semua juga, kalau yang tak nak tengok di pentas besar, kita ada 2 lagi pentas kecil. Kita ada pentas mini, pentas 2 dan pentas 3. Di mana pentas 2 nanti akan ada pelbagai kebudayaan yang akan ditonjolkan di situ. Tarian, pertandingan, busana, semua akan ada dekat situ. Nyanyian, semua akan ada di pentas 2. Di pentas 3 nanti akan ada pertandingan memasak, akan ada talk show mengenai dengan masakan-masakan tradisi, sebab situ adalah kawasan makanan tradisi dan juga pesta seri rasa. Dan kat situ juga akan ada nyanyian, semua akan ada nyanyian, tarian, akan ada pertandingan busana, macam-macam lagi. So dia akan non-stop daripada pukul 9 pagi hingga 12.30 malam. So anda tak payah risau. Kang pukul 3 kang datang, kang tak habis show. Tak ada. Dia sentiasa ada. Dan semua boleh terlibat bersama. Contoh sendiri macam di SUK sendiri ada satu kawasan dipanggil Perak Sejahtera 230. Kalau kat situ nak tengok Puan Joshua menari dabus, boleh. Puan Joshua akan menunjukkan bakat dia menari dabus kat situ dan semua orang akan bersama-sama dengan Puan Joshua. Saya dengar ada rendang tok, ada tarian dabus, ada pelbagai aktiviti yang memaparkan negeri Perak. Macam-macam ada. So anda boleh merasai sendiri kepelbagaian seni budaya tu di Festival Budaya Malaysia. Bukan saja di pentas utama. Panjang dah. Jadinya saya percaya ini satu aktiviti yang sesuai, tak kisahlah dari segi peringkat keluarga, peringkat jiran. Kalau kata nak ajak kan couple sama ramai-ramai, datanglah. Boleh. Dan saya percaya juga daripada pagi sampai ke malam tu anda boleh nak makan kat situ ada. Boleh rasa makanan setiap negeri berbeza-beza. Nak merasai kesenian budaya, mungkin ada pertandingan-pertandingan yang kita akan berikan dekat situ, menang lagi, bawa lagi macam-macam hadiah dan sebagainya. Bukan saja kenangan untuk kita lihatkan budaya seni di sana, mungkin banyak juga buah tangan akan bawa balik. Mesti akan banyak, mesti akan banyak. Tapi saya nak
bangkitkan sikit berkenaan dengan Puan Jaswa ada sebut tadi pasal parking, betul? Okey. Okey. Pada permulaan pertemuan kami, saya bertanya dengan SUK, tempat tu strategik tak dari segi public transport semua. Ya. So, apa yang kami dapat information daripada Kerajaan Negeri Perak, kawasan Bulatan Sultan Azlan Shah tu, nak sebut pun terkaku sasun ni. Bulatan Sultan Azlan Shah ni sebenarnya satu tempat yang sangat strategik. Di mana belakang sahaja ada terminal bas Meru. Okay, so daripada Perlis, daripada Kedah, daripada Pahang, daripada Johor, ambil tiket bas je, Ipoh sampai. Depan je. Dan situ juga ada, kita pula dekat Ipoh pun ada flight. Ada lapangan terbang. Jangan kata tak ada lapangan terbang ya. Ipoh ada lapangan terbang, ada daripada antarabangsa dan juga daripada domestik. Boleh naik flight. Dan juga Ipoh sendiri, jangan kata Ipoh tak ada public transport. No. Ada KTM. So daripada Johor sampai Perlis, kita akan lalu Ipoh dulu. So sampai je KTM Ipoh, ambil Grab pergi Bulatan Sultan Azlan. Dekat je, tak sampai pun setengah jam. Dah sampai. So jangan kata tak datang tak boleh lah, tak tahulah kat mana. Tak. Sebut je Ipoh, sampai. So kita tengah-tengah kan? Kita tengah-tengah. Kita tengah-tengah. Kita Highway pun dekat sebenarnya. Betul. Highway tu. Exit highway pun betul. dekat. Tak balik Penang tinggal dulu. Betul. Makan Penang dulu. pergi KL, makan dulu masuk dulu. Lepas tu dekat festival budaya. Memang strategik. Betul. Lokasi yang dipilih sangat strategik. Betul. Terima kasih kepada SUK kerana memberi sokongan yang sangat kuat. Bagi saya, Bulatan Sultan Azlan Shah ni sangat strategik untuk kita nak buat aktiviti. Bukan hanya untuk orang Perak, tapi untuk semua rakyat Malaysia. Untuk datang dan juga pelancong. Saya juga difahamkan Perak ni pula ada akses international. Kita ada akses daripada Thailand, lapangan terbang dan juga akses Singapura. Orang akan lalu kat situ. So macam kita ada pelbagai akses. Betul. Tak ada alasan untuk kata tak dapat hadir. Betul. Okey. Okey, mengenai kita terus ke pusingan seterusnya ya. Kita fahamkan ini kiranya kali kedua lah kita anjurkan. Ketiga. Oh betul, okey, yang ketiga. Jadi yang sebelum ni berbeza tak dengan yang tahun ni punya? Apa perbezaan yang dapat tuan ceritakan, kongsikan sikit? Okey, untuk program Festival Budaya Malaysia at Perak kali ini, kelainan yang kita bawakan adalah keunikan seni budaya 14 negeri. Okey, kalau macam di Titi Wangsa dan juga di Johor kita ada, tapi ada beberapa negeri yang kita tidak membawa masuk di dalam festival budaya tersebut. Tapi kali ini kita bawakan 14 negeri. Di mana untuk makluman kita ada beberapa laman. Kita ada laman Moh Explore, kita ada budaya ekstril, kita ada legendary rasa, kita ada Moh Jimat Mega Sale. Semua tu adalah laman-laman yang kita bawakan kepada anda. Di mana nanti kalau anda datang, anda akan merasai dulu budaya explore. Di mana akan anda merasai kebudayaan Cina, akan merasai kebudayaan India, permainan tradisional, akan menempuh laman daripada Pasar Timur, di mana di situ akan ada Pahang, Terengganu, Kelantan, dia akan menempuh pula ke utara, dia akan ada Kedah, dia akan ada Pulau Pinang, dia akan ada Perlis, lepas tu dia akan menempuh pula ke Sabah Sarawak. Dia macam laluan tu adalah anda akan merasai sendiri seni budaya Malaysia tu. Trail Malaysia tu dia akan melalui semua negeri. Okey, dan dia akan masuk ke kawasan orang asli pula. Dia akan rasa macam ini adalah keunikan dia, orang asli, dia boleh bersumpit kat situ. Okey, dah penat kat situ, nanti dia akan masuk pula kawasan makanan, di mana pesta seri rasa yang dibawa oleh Havoc kali ini ada kelainan. Kelainannya adalah dibawakan makanan-makanan tradisi, makanan-makanan warisan yang ada di negeri, bukan saja negeri Perak tetapi seluruh Malaysia. Dan dia akan menjelajah pula ke pesta seri dibawa kepada Jabatan Warisan Negara. Dia kata dia punya trademark dia rasa klasik jiwa baru. Di mana dia bawa makanan seluruh Malaysia, makanan-makanan warisan dan juga makanan-makanan viral yang ada di Malaysia. So habis makan dia boleh masuk pula ke kawasan TVET. Bukan dulu, sebelum kawasan TVET dia pergi pekan pop-up. Kita sinonim dengan Perak Pasar Karat. Okey, pekan pop-up akan bawa pasar karat di situ. So bolehlah situ kita membeli belah, kita tengok aktiviti apa semua, dan kita pergi pula ke laman TVET. Bolehlah nak servis minyak enjin ke apa ke, boleh kat situ, nak tengok kulinari apa semua boleh kat situ. Dan selepas tu terfikir pula nak tengok aktiviti seperti craft tangan daripada SUK, kita pergi more explore.
kita pergi tengok craft tangan, kita pergi tengok kepada aktiviti seperti wayang pacak, kita ada Datuk Lat punya reruai pameran dan juga mereka boleh melukis mewarna dekat situ. Habis tu mereka boleh naik hot air balloon sebelah petang. Habis tu dah nak balik. Ya. Pergi ke jualan Madani Rahmah, shopping barang dapur, boleh balik. So itu adalah keunikan yang kita bawa, root dia. Laluan dia. Ya, dia masuk pagi keluar petang. Tapi kalau tak puas datang lagi esok tu. Datang Nak lagi. tidur pun boleh. Nak tidur kat situ pun boleh sebab hotel lagi Ya, belakang tu banyak. So, betul. kalau nak stay 4 hari direct daripada 25 sampai 28 dekat Bulatan, banyak hotel berdekatan. Boleh stay, ambil weekend ni lepak di Perak Ya. 4 hari sebab saya rasa 1 hari tak boleh habis ni. Betul. Kalau apa yang Cik Kadu cerita, 1 hari memang tak boleh settle. Tambah yang ada sakit gout. Jadi sampai malam. 12.30 pun konsert masih on, maknanya kena stay ya. Betul-betul. Jadi boleh start book dah hotel, tiket, transportation semua untuk anda datang ke Festival Budaya Malaysia Perak 2026. Baik Puan Joshua, tadi kita ceritakan macam-macam kita bawakan kat situ dan kita percaya kita menjangkakan 400,000 orang akan datang insya-Allah. Jadi impact ni saya percaya kepada masyarakat setempat juga, khususnya di negeri Perak, impact dari segi ekonomi, dari segi mungkin naikkan taraf diorang boleh mempromosikan lagi nilai tambah Perak dan sebagainya. Mungkin Puan boleh komen sikit tentang itu. Betul Sarah sebab pertama seperti negeri. Bila sesuatu event yang besar datang ke negeri Perak, sudah pasti impak ekonomi lah yang pertama ni. Impak ekonomi memang akan menimpa kepada bukan saja kepada penduduk sekitar, sebab dalam event ni kita ada banyak vendor-vendor makanan, misteri hotel dan juga saya rasa vendor pun ramai, lebih 100 lebih vendor yang akan bersama-sama ni dan majoriti datang daripada Perak. Dan bila dengan limpahan pengunjung yang sebenarnya bukan, saya rasa memang bukan daripada Perak sahajalah, mungkin daripada Selangor, daripada Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang, Selangor nak ke Ipoh 2 jam tu. Jumlah limpahan yang ramai ni sudah pasti dia bukan hanya bertumpu di sekitar Bulatan. Betul. Dia mungkin akan mencuba juga kita kata nasi ganjar kita. Ya. Itu mestilah tu rendang tok kita kalau tak beli rugi. Labu sayur kita tu pun boleh bawa balik sebagai kenang-kenangan. Betul. Semua ini akan berimpak kepada ekonomi. Dan kita sebenarnya kita pun amat menyasarkan untuk lebih pengunjung ataupun pelancong untuk datang ke negeri Perak. Walaupun kita katakan tahun melawat negeri Perak tahun lepas. Tapi sebenarnya untuk saya tiap-tiap tahun boleh datang melawat Perak. Tiap bulan pun boleh datang. Ada juga pandangan mengatakan Perak ni datang singgah sekejap. Nak on the way nak ke Penang, singgah makan sekejap, balik. Tapi kali ni dengan 4 hari Festival Budaya Malaysia, kita berharap untuk lebih ramai stay di Perak. Sebab dari isu pengangkutan memang Cik Khairul kata tadi, tak ada masalah. Train hari-hari pun boleh penuh. 6 kali train, KTM sediakan train 6 kali sehari daripada utara ke selatan. Boleh datang anytime, nak stay, nak datang pagi balik petang pun boleh. Dan satu lagi Perak ni dia mesra dengan family. Dan saya rasa memang sesuai lah untuk semua datang. Dan saya berharap rakyat ni Perak mengambil kesempatan ni. Kita kena ambil kesempatan. Betul. Whether datang je kita ambil kesempatan. Tak kira apa saja event. Kita tak tahu kali ni mungkin ada cabutan bertuah yang istimewa tu yang Motek bawa. Kalau yang lepas ada adik kita dapat pengiraan. Produk Azia semuanya. Itu pun sebenarnya satu impak yang baik untuk kita. Selain daripada kita menikmati dan memahami budaya itu sendiri. Sebab saya pasti objektif ni bukan sekadar nak berseronok. Kadang-kadang dalam kita meniti usia-usia ini ada sesuatu yang kita tertinggal. Betul. Jadi kita mengharapkan generasi-generasi muda untuk menikmati kembali. Mungkin sekarang ni tak ramai nak pakai kebaya Perak dan sebagainya. Tak apalah kalau tak nak buat, pakai je baju kita sediakan, ambil gambar, simpan. Sekurang-kurangnya saya pernah pakai baju kebaya negeri Perak, pernah pakai baju juga daripada kaum-kaum lain. Nikmati apa yang disediakan oleh Motek dan juga semualah Kopame Berruai dan sebagainya. Menikmati setiap masa, setiap apa yang dibawa supaya nanti boleh dijadikan sekurang-kurangnya kenang-kenangan. Dan saya pasti nanti ramai juga influencer yang akan turun membuat review-review barang-barangan aktiviti-aktiviti yang kita sediakan untuk jadikan sebagai dokumentari yang bersifat yang boleh kekal, yang boleh menjadi rujukan pada masa depan. Itu yang penting. Sebab kita tak nak seni dan budaya kita ni terhapus begitu sahaja. Jadi Cik Khairul kata, dabus. Saya memang tak pandai lah nak melari dabus. Tapi persembahan itu kita akan sediakan. Dan kebiasaannya di reruai pavilion negeri Perak ni, kita memang akan ada joget lambak. Itu memang dah jadi satu tradisi untuk negeri Perak. So kita datang ramai-ramai. Pada masa-masa tertentu kita akan buat joget lambak beramai-ramai. Kenalah belajar menjadi joget. Asyik nari hipster-hipster kan, apa kepok-kepok kita nari joget kali ini. Kita kekalkan seni dan budaya kita. Dan saya macam saya maklum tadi,
kesempatan ni harus diambil. Betul. Baik limpahan dari segi ekonomi, dari segi sosial dan segi budaya, kita nak Betul. grab semua. Betul. Grab dan simpan. Ha. Dan disebabkan tu juga untuk kami Kerajaan Negeri Perak, kita juga sebenarnya telah menjemputlah daripada pelajar-pelajar sekolah, Okey. pelajar IPT yang berdekatan Mhm. dan juga daripada seluruh harian Perak lah. Kita ada sediakan juga sedikit pengangkutan di peringkat-peringkat daerah untuk datang ke Ipoh Mhm. untuk sama-sama Rasa. meraihkan, menikmati, segala lema yang boleh dibuat di festival budaya ni, maksudnya grab peluang Ya, yang ya. Motek bawa bukan mudah. Betul. Secara event yang terbesar sebenarnya di bawah festival kebudayaan. Tak pernah lagi. Betul. Katanya Citra Warna mungkin dah lebih 10 tahun. Lama. Masa tu saya kecil So, lagi. kalau Sarah kecil tu memang dah lama Sarah. So kita nak kembalikan lah. Betul. Kita itu perlu dikekalkan lah pada Betul. desain kita. So saya berharap dari segi sosial, ekonomi, impak ni kepada Negeri Perak amat diharapkan. Ya. Dan kalau tadi di negeri lain kita dapat 45 juta, so bila 45 juta. juta Negeri Perak lebih lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Time tu dah gaji Sarah. Betul. Saya Time baru tu dah nak gaji. bagi point tu. Orang Gomen dah gaji. Jadinya memang akan meningkat lah. Dari segi penggiat seni tempatan macam mana puan? Okey, dari penggiat seni tempatan sebenarnya kebanyakan persatuan-persatuan kesenian yang Cik Khairul sebut tadi kebanyakan datang daripada Perak. Okey. Jadi fahamkan ada persatuan-persatuan kesenian daripada India, China, kebanyakan memang berasal daripada Perak selain daripada dua ikon utama tadi lah yang Datuk Muhammad Khalid. Ya. Untuk wayang pacak tadi memang Ha. filem-filem daripada Datuk Muhammad Khalid dan kita ada juga Datuk Lat. Datuk Lat memang ada ikon lah di Betul. Perak untuk dia kata kartunis lah. Tapi dua nama besar ni memang Motek bawa sekali tak tinggal. Selain tu saya rasa kita juga di Perak kita juga bawa penggiat-penggiat seni yang berkemahiran dalam seni tekad, membuat labu sayung. Ya. Dan di Pavilion Perak untuk kali ni kita bawakan juga batik Perak. Okey. Betul lah batik ni biasanya terkenal di Kelantan dan Terengganu. Terengganu. Tetapi kita mengambil kesempatan ni juga untuk memperkenalkan batik Perak. Istimewa ya batik Perak ni kita guna clay, tanah liat. Kita tak guna canting lah. So kita mengambil kesempatan ni untuk mempamerkan kepada semua pengunjung baik daripada negeri Perak dan seluruh Malaysia untuk melihat bagaimana batik clay itu sendiri. Ini dah dengan kita kata bunga kalumpang kita lah yang kita dah warna kelumpang tu sebagai motif batik di negeri Perak. Okey. Jadinya saya rasa majoriti lah hampir 60% lah kot. Penggiat-penggiat seni di negeri Perak akan berkampung di festival budaya ni. Dan even untuk pelbagai persembahan di malam yang Karo bagi teaser sikit tu, malam perasmian tu memang turut melibatkan JKKM Perak, kumpulan Sendang Perak dan juga kumpulan-kumpulan kebudayaan di Perak. Jadi kita akan bergabung ramai-ramai, kita akan gempakkan bulatan Sultan Azlan Shah. Ya, baik. Terima kasih Puan Jasfa. Cik Khairul, kita tak habis lagi tau. Kita akan berehat sebentar untuk beri laluan kepada iklan kita juga mempromosikan tentang Festival Budaya Malaysia at Perak 2026. Jadi anda jangan ke mana-mana tapi jangan lupa juga follow, like dan share dan stay tune. Kita akan kembali selepas ini. Hampa tahu tak ni? 25 sampai 28 Jun 2026 ada Festival Budaya Malaysia at Perak. Sama-sama kita dari kebudayaan dan kesenian Pulau Pinang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda dan keluarga. Jam 9 pagi hingga 12 malam di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Ipoh. Ya riba, ya riba. Selamat datang ke dunia Lat dan Mamat. Apa lagi tunggu yo. Moh lerah. Bawa kita ke Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 bersama Balai Seni Negara dan Balai Seni Negara akan menggabungkan dunia animasi Datuk Lat dan sinema Muhammad Khalid. Pengunjung bukan sahaja melihat pameran tetapi berinteraksi dan menjadi sebahagian daripada naratif kampung itu sendiri dengan pelbagai aktiviti menarik seperti foto AI, mewarna dan melukis, wayang pacak, art pacak, permainan tali silat dan pelbagai lagi aktiviti yang menarik yang bakal menanti anda di sana. Jangan lupa dari 25 hingga 28 Jun 2026 jam 9 pagi hingga 12 malam di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Ipoh. Tunggu anda di sana.
Hampa. Hampa tahu tak ni? 25 sampai 28 Jun 2026 ada Festival Budaya Malaysia at Perak. Sama-sama kita dari kebudayaan dan kesenian Pulau Pinang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda dan keluarga. Jam 9 pagi hingga 12 malam di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Ipoh. Ya riba, ya riba! Selamat datang ke dunia Lat dan Mamat. Apa lagi tunggu yo. Moh legah. Buah kita ke Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 bersama Balai Seni Negara dan Balai Seni Negara akan menggabungkan dunia animasi Datuk Lat dan sinema Mamat Khalid. Pengunjung bukan sahaja melihat pameran tetapi berinteraksi dan menjadi sebahagian daripada naratif kampung itu sendiri dengan pelbagai aktiviti menarik seperti foto AI, mewarna dan melukis, wayang. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Influencer Japan Mohkoma siri ke-8 yang membawakan satu sesi temu bual mengenai Festival Budaya Malaysia at Perak 2026. Terima kasih kerana setia dengan kami. Kita dah kupas tadi tentang apakah objektif festival ini, apa kemudahan-kemudahan untuk semua pengunjung yang bakal hadir bermula 25 hingga 28. Betul. 4 hari kita akan berkampung di Bulatan Sultan Azlan Shah. Itu sedikitlah yang kita dah kupas sebentar tadi. Baik, kita ada pick up, ambil sikit soalan daripada penonton. Kita tanya kepada Encik Farul lah mengenai atau cara macam mana kita tahu maklumat-maklumat tentang festival ni. Silakan. Okey, ada yang tanya soalan kan dengan atur cara. Okey, kalau untuk atur cara aktiviti keseluruhan program kita boleh dapat di laman sosial FBN. Okey. Dia ada di TikTok, ada di Okey. IG dan juga ada di Facebook. Di situ akan ada poster-poster aktiviti dan akan ada jadual aktiviti. Sebab untuk makluman semua, kita ada lebih 190 aktiviti kat situ Okey. sepanjang 4 hari tersebut. So akan ada pelbagai poster-poster aktiviti kat situ, so kita boleh rujuk dan juga jadual keseluruhan. Dan untuk makluman penonton-penonton juga, untuk masyarakat juga dengan Puan Daswa, kita ada lebih 14 ke 20 pertandingan. Okey. So kalau yang datang kat situ bukan sahaja boleh menonton aktiviti, merasai aktiviti, tapi kita boleh juga menonton pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Contohnya kita ada pertandingan tarian India. Seluruh Perak daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil akan menyertai pertandingan tarian masyarakat India. Dan seterusnya kita ada pertandingan tarian Cina pun ada juga daripada seluruh negeri Perak. Dan juga kita ada ni yang terbesar, yang kita panggil yang terbesar dulu, pertandingan pancaragam. Di mana kali ini kita bawa 18 kumpulan pancaragam daripada sekolah-sekolah bukan sahaja di negeri Perak tetapi berada di negeri lain. Contohnya daripada Selangor ada, daripada Kedah ada, daripada Pulau Pinang ada, sebanyak 18 buah kumpulan marching band yang akan bertanding. Dan keunikan dia kali ini, kita boleh lihat di mana sekolah-sekolah ni akan berkumpul di padang Bulatan Sultan Azlan Shah tu, yang akan ada di padang tu seramai 1,005 orang pemuzik marching band, di mana mereka akan bersama-sama bermain muzik dengan satu lagu yang sekarang cakap lagu apa, mereka akan bermain secara serentak. Surprise. Cuba surprise ilmu sebenarnya. Kalau kita selalu tengok hari kemerdekaan atau perarakan kemerdekaan ataupun perarakan marching band, setiap kumpulan tu akan main muzik masing-masing. Kali ini kita gegarkan Sultan Azlan Shah tu, Bulatan Sultan Azlan Shah tu dengan 1,000 lebih pemuzik pancaragam. Okey. Lagu yang sama. Lagu yang sama secara serentak dan digabungkan. Saya rasa saya pasti Puan Jasmine kalau pernah dibuat di negeri Perak, tapi dikatakan oleh beberapa pengunjung yang hadir di situ semasa bertanya, mereka kata mereka belum pernah nampak kumpulan marching band bergabung menjadi satu orkestra di padang Bulatan. Kalau kita kata dalam volume yang besar tu belum lagi lah. Betul. Biasanya yang by group lah. Ya, By ya. group tu merdeka lah. Ya, betul. Yang ramai-ramai kita semua orang.
Kan? Macam Perkara mana? baru lah yang datang ke Perak ni. Betul. Macam mana kita nak tengok keharmonian sebab 1,500 Cik tau. Khairul akan bantu diorang nanti. Saya kat depan Orang tu. Malaysia. Tak tahu lagu apa nanti jadi tak tahu. Tapi itu keunikan Ya, dia. ya. Yang itu akan diadakan pada hari Sabtu sebelum majlis perasmian pada Mhm. 9 petang, Mhm. di mana sebelum majlis penyampaian hadiah untuk pertandingan pancaragam tu, kita gabungkan 1,000 lebih pemuzik tu untuk bermain muzik satu lagu yang semua akan merasai. Dan dalam masa yang sama, Ya. tak habis kat situ. Aha. Sepanjang bulatan tu, seluruh bulatan tu akan ada perarakan kebudayaan dipanggil Wow Malaysia. Wow. Ah, Wow. Ya, wow kan. So, di tengah padang akan ada Okey. pancaragam, Aha. di sekitar bulatan akan ada perarakan kebudayaan yang merangkumi 14 negeri, termasuk Sabah, Sarawak, orang asli dan juga Melayu Cina India. So, mereka akan berarak sepanjang bulatan tu dengan contohlah macam Kedah akan bawa GK. Okey. Macam India dia akan bawa tradisi India. Oh. Kalau macam Cina dia akan buat pergendangan Tionghoa. Dia akan mengelilingi Dia bulatan. macam satu perarakan macam Macam Merdeka, Citawana, tapi dia pusing. sepanjang bulatan. Ini yang tadi tu. Tadi bertanding macam nak gaduh. Tak. Ah. Kita pasal tu balik. Kita Ah. happy kat situ. Walaupun kita kata kita dalam tadi ada pertandingan yang menarik. Ya, ya. Tapi akhirnya at the end of segala-galanya Kita- kita bersatu kembali. Ya. Dan sama-sama enjoy moment. Betul. Adakah kita akan masuk Malaysian Book of Record ke apa benda ke kan? Okey, yang itu saya tak boleh nak cakap sekarang. Aha. Kita ada elemen surprise. Kalau nak tahu Malaysian Book of Record ke, ada jenis Book of Record kena datang. Ya, Banyak ya. surprise ni. Surprise. Itulah pasal. Kita tak boleh nak cerita. Banyak rahsia kat Cik Khairul ni. Banyak rahsia boleh kita dapatkan dengan Cik Saya Khairul. rasa media tak tahu nak cover yang mana ni. Betul, betul. Nanti dia akan kata, sini pun ada program, Ah, sini pun ada program, sini ada Malaysian Book of Record. So, benda tu nanti ada banyak sangat surprise element. Nak ke kiri ke nak ke Kanan. kanan? Kena fikir. Sudah. Nak shopping dulu ke nak tengok budaya ke nak makan? Dia ada macam 3 penjuru kat situ. Kita kena setiap hari. Itulah. Buat jadual per hari. Buat jadual yang telah disediakan dalam media sosial tadi. Atur betul-betul. Susah betul-betul. Ha. Agar tak ketinggalan satu pun program yang nanti ada. Ya, betul. Baik. Baik. Soalan yang seterusnya saya bagi kepada Puan Joshua. Dia tanya tadi tentang joget lambat tu ada sediakan hadiah ke Puan? Kebiasaannya saya tak nak simpan lah. Saya banyak simpan. Saya nak reveal je. Okey. Sebenarnya dalam banyak event yang kita buat joget lambak, of course, sesiapa sahaja yang menyertai program joget lambak tu kita akan bagi sedikit senang hati lah daripada pejabat kerajaan di Perak. Tapi tak adalah besar lah. Akan besar-besar nak balik. Yelah. Lagi senang nak balik. Mana-mana yang enjoy that moment Betul. bersama-sama dengan kita, Betul. InsyaAllah akan ada sedikit tangan untuk dibawa balik. Dan kita pun ada menyediakan aktiviti di booth pembayaran kita sendiri. Selain mencuba pakaian-pakaian yang Motek bawa, basically pun ada bawa juga pakaian fashion yang khusus bagi Perak. Ya. Dan siapa yang nak cuba melukis dekat Labu Sayong pun boleh datang. Okey. Kita ada demo membuat Labu Sayong di situ, termasuk melukis dan sebagainya. So aktiviti ni pun akan ada senang hati lah, bawa tangan lah nak bawa balik nanti. Datang sajalah. Ya, kira datang ni takkan tangan kosong. Tak. Selain bawa perut yang penuh dengan makanan tadi, Perut dan tangan yang yang penuh. beli sendiri tadi, kita juga ada hadiah-hadiah yang mungkin akan diberi juga di Beruai yang kita ada dan kita bagi pada semua pengunjung yang datang. Okey, baik. Soalan seterusnya mengenai peranan komiti setempat lah. Dari Belia, JPKK, pelajar universiti dan sebagainya yang berada dalam Perak ni. Apakah yang sumbangan mereka untuk memastikan kelancaran program ini? Mungkin Puan boleh kongsikan. Di peringkat kerajaan negeri, kita telah membuat pemakluman awal kepada semua jabatan, agensi dan juga komuniti. Pertamanya kita minta mereka untuk bantu kita mewawarkan. Okey. Kita katakan satu sekolah ada Promosi. 1,000 student Ya. bawa kepada satu family 5 orang dan 5,000 orang. So, kita menggunakan medium-medium ni untuk membantu kita membuat promosi dan pada masa yang sama semua memohonlah ke semua beri komen-komen yang positif. Ya. Kita nak gaduh-gaduh, Ya. kita nak bergembira, Betul. kita nak meriahkan hati Meraihkan. di sini. Kita nak makan, Ya. kita nak beri aktiviti, kita nak berhibur, kita nak riliskan stres pun dekat sini. Betul. Sebenarnya mungkin yang ramai dah stres sangat ke, sekarang boleh datang, relax, enjoy di sini. Dan macam saya maklum tadi, pihak-pihak komiti daripada pihak sekolah, kita pun ajak banyak FPA, kita juga ada ramai student yang mungkin tengah study tentang kebudayaan, tengah buat paper thesis dan sebagainya. Ya, betul. Boleh datang dapatkan info, Betul. baik secara direct ataupun indirect, sebab kita ada bawa banyak Ikon. karyawan-karyawan, Betul. ikon-ikon yang mempunyai banyak pengalaman
Ini Cik Charul ni pun banyak pengalaman sebenarnya. Ha. Dia faham kita tengah buat PhD lagi. Wow, So Masya boleh, Allah. kita sama-sama boleh berkongsi ilmu di sini. Ambil peluang ni untuk grab saja segala peluang yang ada. Dan saya mengharapkanlah komitmen daripada semua komuniti, agensi, NGO, baik kerajaan, swasta dan sebagainya untuk sama-sama menyokong Festival Budaya Malaysia kat Perak ni untuk menunjukkan bahawa kita sebagai rakyat Perak memang menyokong dan menunjukkan kesatuan pelbagai budaya. Sebab ini dia bukan hanya berfokuskan kepada budaya tertentu, Ya. kaum tertentu, semua sekali. Ya. Semua kaum masyarakat, semua lapisan umum. Itu yang paling penting. Baik. Tuan boleh komen sikit tentang Duta Warisan? Duta Warisan. Oh. Okey. Untuk makluman semua juga, kita ada juga ketengahan berkenaan dengan Duta Warisan. Di mana Duta Warisan ni bukan hanya untuk orang yang kira macam orang yang dah biasa-biasa, maksudnya dah kira macam Duta Warisan ni dia lebih kepada macam orang yang telah banyak memberi jasa. Okey. Jasa kepada negara, jasa kepada seni dan budaya ni Okey. kita akan ketengahkan. Dan bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk pelbagai kaum. Okey. So setiap tu akan ada duta-duta warisan mereka. Okey. Contohnya macam daripada negeri Perak sendiri akan ada. Ada juga, macam akan dibawa lah. akan dibawa. Okey. So, anda akan pergi ke setiap tu akan ada dia Duta. punya duta-duta di sendiri. So sebenarnya kita bukan nak mengenalkan apa, tapi kita nak sebagai penghargaan kepada apa yang kira sumbangan mereka Betul. kepada industri. Betul. Sebab sebenarnya tanpa yang lama takkan ada yang baru. Betul. So dengan ada contohnya macam saya kata tadi Datuk Lat, kita bawakan Datuk Lat ni sebenarnya dia sangat berperanan penting. Dia beri sumbangan yang sangat banyak daripada zaman kita kecil. Betul. Kita kalau zaman kecil dulu, zaman saya sekolah lah, Ya. selalu tengok komik Kampung Boy. Betul. Selalu tengok TV yang pasal Kampung Boy, apa semua tu. Banyak lagi sebenarnya. So itu adalah sumbangan dia kepada negara. Okay. Dan juga contohnya kalau macam masyarakat India, dia ada masuk, dia pernah memberi sumbangan kepada negara, masyarakat Cina, Sabah Sarawak dan juga contohnya yang kita bawakan juga daripada Kedah, GK. So mereka-mereka ni adalah yang memberi sumbangan kepada pemeliharaan. Tanpa mereka ni sebenarnya budaya itu takkan ke mana. Ya. Kita sendiri pun kadang-kadang terfikir, mana pergi menora, mana pergi hadrah, mana pergi tarian Tarinai, Betul. mana pergi tarian Dabus. Betul. So masa ni kami kumpulkan semua akan ada satu elemen pengumpulan kepada duta-duta seni dan budaya dan warisan. Dan juga contoh juga dengan makanan warisan, kita bukan membawakan orang yang calang-calang, yang biasa-biasa, tapi kita membawa tokoh-tokoh. Seperti kita panggil, kita bawa Datuk Syed Ismail, kita bawa ada daripada Negeri Perak juga, macam saya lupa nama dia tu, ada satu yang daripada Negeri Perak, kita bawakan ke situ. So semua orang yang hadir, siapa-siapa yang hadir nak berkongsi berkenaan dengan masakan, diorang pun akan ada satu talk show podcast dekat pentas 3 di mana mereka akan bercakap mengenai dengan makanan warisan, bercakap mengenai dengan resepi-resepi, semua akan dekat situ. So keseluruhan ni kita tampilkan dekat pentas Azlan. Saya nampak kat sini bukan saja kita nak berseronok, tapi kepada pengkaji-pengkaji macam yang research apa semua untuk dapat first source kan, daripada orang-orang duta yang memang established dah. Sebelum ni tak muncul sukan. Ya. Sukan ni dia boleh nampak di mata dan boleh dekat sekolah dan Betul. bertanding. Tetapi Betul. seni ni dia seni kan Ya, halus. Dan kadang-kadang maklumat itu boleh sampai dengan cara bersantai. Betul. Mungkin nampak macam nak berseronok. Ha, Kalau ha. kita buat itu sebenarnya dari segi maklumatnya, dari segi warisannya Ya, disampaikan secara indirect. betul. Dan lebih santai supaya dia lebih masuk lah. Betul. Kalau tiba-tiba nak suruh menari seorang-seorang contoh lah. Ha, ha. Lari dabu seorang-seorang sikit kan. Kan. Tapi kalau ramai-ramai dia lain. Ha, ha. Kita panggil goget lambak. Naik share pula. Tapi kita masih mengekalkan. Itu memang budaya goget lambak tu memang budaya tu dalam majlis keramaian dulu. Betul. Yang sekarang yang dalam bentuk lah. Tadi kita sebut Zapin. Johor terkenal dengan Ha. Zapin. Orang tak tahu di Perak pun ada Zapin Perak. Oh, Tapi saya langkah tak tahu. lain lah. Langkah di Perak tu lain lah. Sama juga dengan Lemang. Orang cakap suara Lemang tapi di Perak tu ada kelamai. Asasnya sama dalam mulut. Tapi parah pun kita tak kelamai tu apa ni. Maksudnya dari sudut mata kita menyampaikan seni budaya ni kita disampaikan dengan cara yang lebih halus, lebih santai tapi masuk. Betul. Sebab kadang-kadang ilmu dan pengetahuan tu datang berada pada individu, bukan di atas kertas. So, Betul. dia buku yang tadi di Buta Warisan itulah sebenarnya dia buku bergerak lah sebenarnya. Betul. Betul. Dia yang akan menyampaikan dan Betul. berikan impak apa tu, ilmu direct daripada mereka. Dan saya bagi lagi satu, Ya. Kraftangan sendiri akan bawa dia punya duta-duta kraftangan. Dan juga saya baru dapat panggilan 2-3 hari lepas. Ada Okey. researcher nak datang, dia nak pergi kawasan Melaka, Okey. kawasan selatan. Dia nak tengok macam mana
Baba dan Nyonya, Ceti yang mungkin dah hampir kan nak kata pupus, belum lagi. Dia masih ada tapi proses pemeliharaan dia masih bergerak. So researcher ni kalau saya, dia tanya saya, okey, cik apa yang ada dekat sini? So saya bagi tahu, okey, kata ada Baba dan Nyonya, kita ada Ceti. Oh, saya akan bawa tim saya seramai 8 orang daripada satu universiti yang mereka akan datang untuk bertemu bual, untuk melihat apakah keunikan dan juga apa yang tersirat yang ada dekat seni budaya Baba Nyonya dan Ceti yang ada daripada Melaka dan juga Negeri Sembilan, ada Taring Piring. So diorang researcher ni datang hubungi saya nak datang. So kita galakkan diorang juga datang untuk melihat sendiri. Sebab kita kalau contohlah daripada UiTM Seri Sembilan dan nak pergi ke Melaka tu jauh. Datang di Kota Nasha. Betul. Semua dekat situ. Berkampung lah kat situ. Kampung. Siap dulu soalan apa nak tanya kan. Terus tanya je. Okey, kita ke soalan seterusnya tentang aspirasi jangka panjang lah untuk pelaksanaan Festival Budaya Malaysia at Perak ni. Mungkin apa harapan dan aspirasi yang kita nak bawakan bagi kali ini? Okey, ketepatan kepada matlamat Motek jugalah. Sebenarnya pengajuran Festival Budaya Malaysia ni sebenarnya kita nak menghimpunkan seni budaya bukan sahaja daripada sebuah negeri ataupun di Lembah Kelang tetapi seluruh Malaysia. Di mana dia akan jadi salah satu khidmat bahawa one stop center, arts and culture one stop center. So kita bukan sahaja proses untuk pemeliharaan dan juga penyemarakan. Sebenarnya kita nak semarakkan seni budaya. Kita kalau boleh, sebab sekarang ni untuk makluman semua juga, social media terlalu cepat. Budaya-budaya luar tu sangat cepat masuk ke minda kanak-kanak, masuk Gen Z, Gen Alpha sekarang kan. So dengan adanya program-program seperti ini, influencer pun akan datang, media mainstream pun akan datang. So inilah caranya untuk kita mengembangkan lagi aktiviti-aktiviti pengembangan pada seni budaya, pengetahuan seni budaya Malaysia ke mata dunia. Bukan sahaja di Malaysia tetapi kepada tingkat antarabangsa. Sebab apabila kita buat program ni, akan ada influencer, bukan saja influencer, kita sendiri pun kadang-kadang anak-anak kita yang saudara mara akan buat live. So seluruh dunia akan melihat apa yang berlaku. So ini adalah salah satu matlamat kita supaya seni dan budaya ni kekal, sustain. Dia tidak akan hapus. Contohlah macam saya kata tadi, tarian dapur tadi. Tarian dapur tadi mungkin makin lama makin tenggelam disebabkan oleh social media dengan analisis daripada Korea, daripada Jepun masuk. Tapi apabila kita membuat aktiviti seperti ini, Last one. 5, 4, 3, 2, maju depan. apa seni dan budaya Mundur belakang. itu dalam masa yang akan juga kita semarakkan. Bola setan. Maju, 1, 4, 3, 2, double up. Kepada penyemarakan, pemeliharaan dan juga pembangunan seni budaya di Malaysia. Itu inspirasi kita. Kiranya ia salah satu jihad untuk kita Betul, kekalkan. betul. Tak? Kalau siapa lagi nak buat kalau bukan kita sendiri. Betul. Sebab untuk maklumat semua pengunjung, semua penonton juga, pengunjung-pengunjung yang hadir boleh sertai. Kita galakkan mak bapak ni bawa anak-anak. Anak-anak boleh melukis, mewarna, boleh kita ada pertandingan busana tradisional, dia boleh lihat sendiri macam mana masyarakat orang asli, macam mana masyarakat negeri Kedah, macam mana masyarakat Johor. So diorang, oh macam ni diorang akan timbul rasa seronok dan minat kat situ. Ya, dan nak tahu lagi. Betul. Masa inilah untuk kita didik anak-anak dan juga saya cuma harapan daripada Motek, program ini bukan saja nanti akan dianjurkan di negeri Perak, mungkin nanti akan dibawa ke negeri-negeri lain dan dia akan sustain. Sustain supaya pemeliharaan, penyemarakan, pembangunan seni budaya ini akan terus kekal. Betul. Dan saya tertarik dengan anak-anak tadi. Sebenarnya anak tu dia macam sponge, dia serap. Dia serap, dia dah besar. Macam saya cakap tadi, cerita warna tu saya ingat sampai sekarang. Mesti Sarah menari sekali. Kita je lah kan tengok lalu banyak bunga-bunga, lampu-lampu semua kan. So bila mereka dah besar pula, dia ada satu memori lah untuk dia simpankan dalam minda dia. Okey, dan kita lihat sebenarnya ramai antarabangsa akan turun dan sebagainya. Mungkin Puan boleh komen sikit tentang pendekatan kita untuk membawa nama bukan saja Perak tapi budaya kita ke mata dunia. Sebenarnya dalam seharian kita ni, kita ni orang Malaysia ni sebenarnya memang diterapkan dengan budaya. Tak kira lah apa sudah tahun pun, hari-hari pergerakan kita ni ada budaya, ada seni.
orang Melayu jalan tunduknya, cara Ya. salamnya, cara bercakapnya, Betul. itu pun sebahagian daripada seni dan budaya. Betul. Dan kebanyakan kalau kita tengok di media sosial, kebanyakan orang asing ni kadang-kadang dia kagum dengan keramahan orang Malaysia, dia Betul. kagum dengan kalau kita menari kat mana-mana pun, memang itu akan attract sebab mungkin elemen-elemen itu tidak berada di negara-negara mereka. Tapi jauh lebih penting sebenarnya adalah untuk memastikan khazanah budaya ni kekal, ada, wujud. Dia bukan setakat direkodkan dalam dokumen dan buku saja, tapi dia memang physically ada lah. That's why dengan festival budaya ni kita macam Sarah sebut tadi, kita kena start daripada kanak-kanak lah. Ya. Nak menari ni kalau umur saya baru nak menari memang tak jadilah. Sebab kita dah dia lain. Boleh cuba. Boleh cuba lain lah rupanya. Tapi maksudnya kalau kita bermula pada kanak-kanak, Ya. kita ajar dia, ini langkah zapit, ini langkah kita kata dabus tadi, ini adalah step-step menarinya, liuk dia macam mana, caranya macam mana. Nak menyanyi tu mungkinlah kena ada bakat, tapi untuk pendedahan awal boleh. Kita sekarang nak menari Mak Yong, mesti ramai dah ada. Soalnya Perak tak adalah Mak Yong ni. Tapi maksudnya perkara-perkara ini walaupun pada setengah orang mungkin nampak macam biasa, tapi elemen-elemen ni sebenarnya ada antara elemen-elemen penarik untuk masyarakat luar datang dan tengok. Okey. Sebab dia pelancong luar ni datang, dia mesti nak tengok something. Ya. Macam kita nak pergi Korea nak makannya, nak tengok abang-abang K-pop contohnya. Tapi yang lama dalam Malaysia selain kita ada pantai, pemandangan, bukit, bukau semuanya, kita nak tengok budaya tu. Sebab kadang-kadang ada perkara yang tidak ada di tempat lain. Betul. Laut satu dunia merata-rata, ada laut bukit, bukau luar pun ada. Tetapi dari segi elemen budaya di Nusantara, budaya Melayu, peradaban, cara bercakap, seni tarian, seni even tahap melukis, teknik melukis di negara kita, negara luar, dia berbeza. Betul. Tetapi dia perlu dikekalkan lah. Betul. Khazanah warisan perlu dikekalkan. Walaupun Motek kata dia dibuat setahun sekali, 2 kali. Tapi impak ni sangat besar. Betul. Benda yang FBM yang dibuat di Tewangsa masih disebut sehingga hari ini. Betul. Festival yang dibuat di Johor masih disebut sehingga hari ini. Dan tanggungjawab kita semualah di peringkat kajian di Perak sendiri pun, kita memang sentiasa memberi komitmen untuk mengekalkan seni dan budaya. Even di SUK pun kita ada kumpulan Senam Ya, Perak. Senam Perak. Dan next pun sebenarnya di peringkat di Perak pun kita akan meneruskan dengan Festival Kebudayaan Negeri Perak lepas ni. Jadi ini usaha berterusan. Sekolah pun sekarang dah ada FASIM. Betul. Zaman saya tak ada. Sekarang dah ada FASIM, dah ada PIM. Dah buat pertandingan tarian India, China dan sebagainya. Betul. Apa sahaja ruang yang ada, setiap daripada kita perlu mengambil komitmen ini. Bukan semata-mata untuk tunjuk kepada orang luar, Betul. kepada pelancong dan sebagainya, tapi untuk mengekalkan khazanah budaya warisan kita lah. Betul. Dan uniknya Malaysia ni sebab kita multiracial, multicultural. Betul. So memang ini jadi satu one stop center lah untuk pelancong-pelancong turun 4 hari ni ya. Kalau kata dia sedang mara kan, maybe mereka kahwin ni Kemudian sekarang musim-musim berian ni kan. Betul. Baliklah sampai-sampai berian dekat kampung, lepak-lepak tengok. Favorite saya tu durian tu. Alang-alang kan, mak sudah panggil kalau rasa panas boleh pergi mandi sekejap kat Kopeng, datang Ya. balik ke Meru. Dekat je. Dekat. Tema kita dekat je. Okey. Baik, mungkin kita nak masuk ke mesej terakhir lah daripada kita mulakan dulu daripada Puan ke? Okey, bagi pihak Jaja Ubah sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pihak Motek memilih Ipoh khususnya untuk menganjurkan festival budaya peringkat kebangsaan besar, dan kita amat berbesar hati dan menyokong penuh lah apa sahaja pengajian daripada federal kepada state. Dan untuk khususnya untuk rakyat-rakyat negeri Perak datang beramai-ramai berkampung 4 hari, 25 hari bulan sehingga 20 hari bulan di Belatan Sultan Azlan Shah Meru. Kita sama-sama meraihkan sahabat-sahabat kita yang mungkin datang daripada negeri-negeri luar. Jangan orang luar datang, orang Perak pula duduk di rumah. Datang ramai-ramai, kita berkenalan-kenalan dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin datang daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Pulau Pinang, daripada mana tahu ada rezeki bertemu jodoh. Macam-macam boleh jadi. Tapi dia jauh lebih penting sebenarnya kita nak menikmati, kita nak mengambil peluang dan menyertai semua aktiviti event yang telah direncana oleh pihak Motek. Dan sekali lagi pesan saya, jaga keselamatan, susun jadual, jangan pentingkan diri, pakai elok-elok, jangan blok jalan. Betul. Itulah. Terima kasih Puan. Baik. Puan. Okey, terima kasih Sarah. Okey, sebelum saya pergi kepada penutup, tapi saya nak bagi hadiah sikitlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang ada anak-anak yang masih bersekolah. Ya. Saya kata Puan Jaswar tadi ada tak hadiah? Ada sambutan bertuah. Ya, sambutan bertuah tu ada. Ada. Tu kena datang.
Dan yang ini adalah hadiah kepada seluruh rakyat negeri Perak dan juga seluruh rakyat Malaysia yang datang ke Festival Budaya Malaysia. Ini fokus kepada anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana sesiapa anak-anak yang datang ke program Festival Budaya Malaysia menyertai pertandingan, menyertai apa saja aktiviti, mereka layak untuk mendapat markah PASJK, kebangsaan. So Tinggi contohnya markah tu. markah tu tinggi, betul. Tapi kena datang, kena isi QR code yang akan diberikan oleh setiap agensi ataupun NGO yang akan terlibat. Contohnya dia masuk pertandingan tarian. Okey, lepas pertandingan dia menang ke, dia kalah ke, dia akan isi QR code dan dia ambil gambar dan hantar di dalam Google Form tersebut, submit. So itu nanti akan diuruskan oleh pihak Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan untuk markah PASJK, kebangsaan. Kebangsaan tinggi tu. Tinggi sebab program ini merupakan program peringkat kebangsaan. So aktiviti-aktiviti dia sebenarnya lebih kepada kebangsaan. Contohnya macam pertandingan pencaragam tadi pun peringkat kebangsaan. Tarian Cina pun saya dengar daripada Penang pun ada yang nak turun, daripada Kedah pun ada yang nak turun. So siapa saja yang contohnya dia buat melukis Datuk Lat ataupun dia pergi melukis dekat SUK. So kita akan bagi QR code kepada SUK ataupun mana-mana agensi. Selepas menyertai aktiviti, ambil gambar, upload dalam sistem kita dalam Google Form tersebut dan tekan submit. So mereka layak untuk mendapat markah PASJK kebangsaan, sama ada keterlibatan ataupun penyertaan. Dan juga hadiah kepada orang yang hadir juga, kita ada persembahan daripada artis-artis seperti kita ada Annie Zakri, kita ada Syamil, kita ada Sofia Liana, kita ada Asfan, kita ada Zul Handy Black, kita ada Iwan Syahman, kita ada Daniel Zaini, Sharif Zero, kita ada Fat Boce, dan kita juga ada yang peminat-peminat sukan, peminat-peminat masakan, kita ada Chef Ismail, kita ada Chef Yang Jamil, kita ada Chef Effendi dan ramai lagi. So kalau anda datang bukan saja untuk tengok show artis-artis, kita ada juga usahawan daripada kraft tangan dan juga makanan warisan. Okay. So itulah yang ada sebenarnya yang hadiah daripada kami kepada siapa-siapa yang datang ke Festival Budaya Malaysia. Saya juga daripada pihak Motep mengucapkan ribuan terima kasih kepada SUK Negeri Perak. Tanpa SUK Negeri Perak, saya rasa program ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Sebab SUK Negeri Perak sangat memberi kerjasama yang sangat baik. Bila kata 24/7, kadang-kadang saya kacau penjelasan malam-malam, saya kacau pandu malam-malam sebab benda tu memerlukan satu keputusan yang tepat. So komitmen daripada SUK sangat tinggi bagi saya. Suksesnya program ni bersama-sama dengan SUK dan juga rakyat negeri Perak dan juga rakyat negeri Malaysia yang hadir ke Festival Budaya Malaysia. So ucapkan ribuan terima kasih juga pada Jabatan Penerangan atas kerjasama dalam mempromosikan, bukan saja saya dengar bukan saja promosikan yang ini, saya dengar sampai ke seluruh-seluruh daerah pergi. So terima kasih banyak-banyak daripada pihak Motec. Baik, terima kasih juga Puan Joshua, Cik Khairul Anwar atas sudi luangkan masa bersama kita untuk mengisi slot temu bual Festival Budaya Malaysia Perak 2026, siri untuk influencer Japan Mohkoma siri ke-8 kali ini. Jadi Koma yang kat luar sana, bawalah mak ke bapak Koma, anak-anak apa semua, bawa ke Festival Budaya Malaysia Perak 2026. Moh nyongkit ke Bulatan Sultan Azlan Shah 4 hari ini 25 hingga 28 Jun. Baik, kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak anda semua yang menonton sehingga akhir rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.